Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah sampai kebun. Jadi hari ini saya nak cerita berkaitan dengan pagar kebun yang saya buat 3 tahun yang lalu. Kita tengok adakah pagar ni masih kukuh, masih tegap dan berfungsi dengan baik. Jom kita sama tonton ya. Jadi inilah rupa bentuk pagar kebun yang telah siap. Nampak teguh dan nanti kita tengoklah setelah 3 tahun bagaimana keadaannya. Tapi bagi saya lah pagar ni memang tegap lah, teguh dan tak berkarat. Dan oleh kerana tiangnya dibuat daripada tiang konkrit 5 inci kali 5 inci, memang nampak lebih kukuh lah. Dan tak ada pun dia patah atau tumbang. Itulah keadaan pagar kebun saya 3 tahun lepas. Okey. Allahu Akbar. Jadi kita masuk yang seronoknya masuk kebun ni time musim durian. Ini yang seronoknya ni. Kita tengok dulu buah-buah durian. Ni rendah je ni. So sekarang ni di kawasan ni memang time musim durian. Kira banyak jugalah buah-buah durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Aku Denan. Denan yang mana? Akulah Denan. Lama tak jumpa. Saya pun dah lama tak buat video. Bukan sebab apa, sebab malas lah kadang-kadang nak buat kan. Oleh mana pun, oleh kerana anda semua subscriber saya ada pada hari inilah. So hari ini saya sajalah nak buat konten sikit lah berkaitan dengan pagar yang saya tunjukkan dulu kan. Dah lama dah saya tunjukkan cara-cara nak buat pagar menggunakan zinc. Hari ini kita nak susuri pagar tersebut. Adakah pagar tersebut masih dalam keadaan teguh dan kuat. Okey? Jom kita pergi dulu. Okey? Jadi sebelum kita tengok pagar, kita nikmatilah pemandangan buah-buah durian yang sedang mekar. Seronok tau kalau tengok buah-buah durian ni. Ni dia. Ini semua durian kahwin dah. Durian kahwin. Bukan musangking ni. Ini durian kahwin. Dia memang mungkin lagi dalam 2 minggu ni. Gugur lah dia tu. Rasanya lah. Kira alhamdulillah lah. Kira banyak jugalah. Ini yang apa ni. Musim ni kira banyak juga sebab memang kebetulan lah cuaca pun mengizinkan. Sebab tanah durian ni ikut musim. Ada kala musim dia okey, ada musim tak okey sebab ikut cuaca. Yang penting Allah nak bagi rezeki. Adalah kalau Allah tak bagi rezeki, buat macam mana pun tak ada rezeki. Kita sebagai makhluk ni, kita kena usaha, itu je lah. Ya. Kita kena usaha sebaik mungkin. Contoh macam gini ni, dia jatuh ni tak rezeki lah maknanya. Walaupun dia masih kecil.
Di samping itu kita ada juga buah manggis. Ni manggis ni memang manis lah. Kira dah time musim dia, dah sampai waktu dia, adalah. Di samping itu ada juga buah rambutan. Ni rambutan merah ni. Belum masak. Banyak lebat kali ni buah rambutan ni. Diselang-seli dengan pokok durian kahwin dah. Kali ni boleh tahan juga buah dia. Alhamdulillah dah rezeki. Okay, kita tengoklah. Allahu Akbar. Pokok sekar. Malam tadi ni memang hujan lebat. Sampai ke pagi. Aduh, sekar. Aduh, sekar sayangnya. Kat mana dah betah? Oh, tu. Kat situ tu. Sekar kat situ. Aduh, sayangnya. Banyak ni. Ada dalam lebih daripada 10 ni. Dalam 15 biji ada ni. Oh, sayangnya. Sekar lah. Aduh. Allah tak ada rezeki. Aduh, sayangnya. Ni pokok tua ni. Aduh, jatuh ni. Sayangnya. Dah besar ni. Dah besar. Oh, sedih oh. Oh, sedih oh. Aduh, sedih oh. Allah. Kalau Allah kata tak ada lah. Berserah lah. Sayangnya. Oh, banyak ni. Ini tak boleh buat apa lah ni. Buang gitu je lah. Aduh. Aduh, sayangnya. Dah besar ha. Dah besar. Dah hampir sekilo dia. Dah sekilo silapnya. So, begitulah keadaan. Jika tak ada rezeki, tak ada lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Sayang. Dah besar-besar gini sekar. Apa dah buat? Allah Akbar. Tak apalah, ada banyak lagi. Kita doakanlah supaya yang lain tu sampailah gugur. Baru ada rezeki. Tapi masih ada yang lain. Harap-harap yang lain dia sampailah dia gugur. Ada lagi yang lain. Allah ambil sikit. Dia nak uji kita. Allah nak uji kita. Aduh, baru pagi dia tahu dia. Masih ada lagi dia lain. InsyaAllah adalah rezeki kita. Oh, sayang je. Ini ada lagi ni. Oh, sayang je. Sayangnya. Alhamdulillah yang lain ada lagi. Tak tahulah, harap-harapkan semuanya sehingga dia gugur tu tak adalah bencana lain. Ini pun dah besar ni. Pokok ni memang lebat sikit buah dia. Banyak kat atas. Jom kita susuri pokok yang lain. Banyak juga yang datang ni. Tapi itulah kamera Cak Ayam lah. Kamera Cak Ayam beri gambar memang tak berampak dah. Nak buat macam mana kan? Kena beli kamera lain ni. Ini okey lagi ni. Jadi alhamdulillah ada lagi. Ini rasa je dalam 2 minggu lagi dia ada lah kot. Saya pun tak pastilah boleh gugur. Kat atas tu banyak lagi. Tapi tak mau berampak lah.
Alhamdulillah kita fokuskan balik pada pagar yang kita buat dulu ni. Setakat ni alhamdulillah lah, memang teguh lah pagar ni. Teguh. Memang teguh So alhamdulillah kalau setakat biawak tu memang masuk lah kan. Tapi rasanya alhamdulillah lah, monyet tak ada kot. Tak tahu lah masa bunga tu kadang ada juga monyet masuk. Dia bukan monyet yang warna hitam putih muka tu, apa? Ungka panggil. Gitulah lebih kurang. Lotong. Ungka pula, lotong. Bukan lontong makan. Cepedak pun banyak ni. Cepedak banyak. Alhamdulillah cepedak banyak. Atas tu pun banyak tu. Ada dah boleh petik ni, banyak ni. Aduh. Nantilah suruh budak petik. Ini kecil-kecil. Ni siapa yang makan ni? Ni tupai kot. Kalau monyet tak macam ni cara makan. Macam itulah keadaan ni. Cepedak ni tahu dia dah tua, dia punya duri ni dah tenggelam. Maksudnya dah rata. Tu dah tua dah tu kalau dah rata. Jadi belum lagi ni. Tapi atas-atas tu besar-besar tu rasanya dah rata tu. Yang atas-atas tu. Biasalah kamera tak nampak. Kamera cak ayam. Kena beli kamera lain ni. Dari segi pagar, alhamdulillah lah. Memang pagar ni tahan. Sebab kita gunakan dia punya tiang pun pakai tiang 5x5. Bukan 4x4 ni. Ni 5x5. Dia pakai besi satu kot. Tapi alhamdulillah kuat tahan. Pintu depan pun alhamdulillah. Dulu saya rasa video dulu saya ada tunjukkan cara buat pintu depan ni kan. So alhamdulillah lah. So ada di kalangan di kawasan ni nanti saya akan sulam lah. Sulam balik. Sulam supaya mana-mana pokok dah tua tu, bila yang sulam tu dah besar, maka kita boleh tebang yang tua dah. Yang tua ni kadang macam ni kan. Ni pun dah teruk dah ni. Dah tak lagi mana dah ni. Habis. Banding yang sebelah tu kan. Sebelah tu besar, sihat. Ini pun dah teruk ni. Nanai pun dah masuk banyak. Kita ada sebuah nanai. Tapi pokok dia memang dah tak boleh nak selamatkan lagi lah. Kita pun memang biar je dah. Cuma kita sebab harapkan dia jangan berlarat pada pokok yang lain tu je. Ni. Ni kita sulam dulu. So kita akan cuba sulam mungkin depan ni sikit. Ni sebab jarak ada pokok banyak ni. Pokok yang bawah tak ada masalah. Alhamdulillah lah. Cuma yang atas ni mungkin sebab dia bila ke bawah tu air dapat lebih banyak daripada yang atas. Tu jadikan pokok yang bawah tu lebih subur daripada pokok yang sebelah atas ni. Sebab tanah ni berbukit sikit. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi di masa akan datang. Saya akan cuba update lah kebun ni, insyaAllah. Bila kita start tanam baik semula. Dan bila musim dah gugur, dia ada gugur, kita akan update lah. Kan? Teknik macam mana kita nak tabur baja bila pokok buah dah gugur lah. Ini setakat ni biar dululah. Pokok buah pun masih, kata orang tu masih belum gugur kan. Kita tunggulah. Ya. So alhamdulillah. Sonok bila tengok pokok durian ni. Hanya orang yang ada durian je tahu betapa nikmatnya bila tengok buah durian. Itulah nikmat. Dia kata durian ni nikmatnya boleh tengok buah durian di atas pokok. Ya.
Okey tuan-tuan, jumpa lagi di video saya akan datang. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.